Adakah kau nak pergi lagi Atleti macam kau selalu buat? Oh, Griezmann dah tua lah. Aku tak Griezmann boleh dah lah. tua. Griezmann dah tua. Itulah. Dah tak buat dah yang ni. Kita nak buat predictions macam setiap season. Kali ini untuk La Liga, Bundesliga, Serie A dengan League One, UCL sekali. Okay, sebab UCL tu masuk dalam Eropah sekali. Eropah lah. Eropah Aku, tak payahlah. Sebab tak nak. Tak nak. sebab ada 2 Real Madrid fan kat sini, aku cadang Aha. kita buat La Liga last. Okay, boleh. Okay. Alright. So, Boleh. aku just nak baca dulu. Season sebelum-sebelum ni, aku Adam dengan Aiman biasanya. Of course, Naufal return juga untuk video ni. Untuk tu, macam video lepas kita buat EPL pun sama. Kan Leverkusen kan menang Bundesliga kan one season tu. Season lepas, semua orang terus predict bukan Bayern dah. Sebab semua orang ingat, Bayern Lopez, Harry Kane lah bagai. Tapi bagi aku akan maintain Leverkusen. Leipzig di sini. Last season, Dortmund. Bukan. Tiba-tiba season lepas lah Harry Kane menang first ever trophy dia. So macam tu juga lah. Serie A pun sama. Ada siapa predict Napoli? Aku rasa Juventus on the way out. Inter lagi. Champion. Menambahkan spice dalam Serie A ni aku letak Roma. Semua orang predict Inter, aku predict Juve, Aiman predict Roma, and then Napoli return. Maybe dah tak ada Kvaratskhelia, dah tak ada Osimhen. Kan season dulu tu kan Kvaratskhelia Osimhen kan. Season lepas dengan Lukaku dengan McTominay. Siapa boleh teka? McTominay adalah the hero untuk Napoli. Dan last season semua orang predict Real UCL kecuali kau Adam, kau predict Liverpool. Orang lain semua UCL, Real memang whitewash lah. Untuk UCL maksud aku. UCL, sorry. UCL. So this is kejut lah sebab in the end UCL dimenang oleh PSG yang their first ever UCL. Ada siapa predict PSG? So jom kita predict this season lah. Kita start dengan Bundesliga. Alright. So one by one. Aku akan go safe je lah. Aku rasa dia macam susah nak go. Yang Leverkusen tu macam one-off lah untuk aku. Once in a blue moon lah. Dia macam Leverkusen. Dulu-dulu Dortmund one time tu kan. Tapi aku rasa season ni resume balik lah Bayern Munich. Aku tak boleh cakap banyak lah kecuali diorang ada Luis Diaz, Harry Kane, Olise. Senang cerita je lah. Even Musiala injured pun aku still rasa diorang akan Nanti dia balik dia power je. Balik power je lah balik. So aku Bayern. Korang macam mana? Bayern juga. Bayern. Pasal Bayern. Ni macam susah no debate lah. Adam yang dapat predict waktu Leverkusen menang tu. Aku ingat season tu Adam predict betul. Tak. Kali aku lain. Siapa? Leverkusen. Xabi Alonso. Xabi. Betul. Tapi dia macam susah lah selain Bayern. Alright. Next, Serie A. Serie A ni susah sikit sebab diorang tukar-tukar. One time tu Milan dengan Rafael Leao, Ibrahimovic. Ada time tu Inter dengan Lautaro Martinez, Thuram, etc. Season lepas Napoli. Serie A belum lagi. Aku dah banyak kali dah nak tunggu bila Juve nak return. Kan Juve kan dulu Juve lah macam Bayern kan. Menang setiap season. Time ada Pogba, time ada Ronaldo, etc. And then, diorang berhenti menang. Tim-tim lain menang. Aku expect diorang datang balik sebab ada Kenan Yildiz. Aku duk predict Kenan Yildiz ni dari 2023 lagi. Turkish punya player tu. Sekarang ni diorang nampak teruk lah sebenarnya. Sikit. Tapi, korang rasa macam mana? Aku sekarang ni, aku rasa nak Milan kembali lah. Modric ada kat situ. Rafael Leao tak caw. So, Rafael Leao stay. Aku predict Milan lah. Pulisic masih situ. Pulisic ada. Keeper masih mainan. Diorang hilang ni je lah. Reinders pergi ke City. Itu penting ke Reinders. Tapi ganti dengan Modric. Sebenarnya downgrade lah. Sebab Modric kan tua. Sebab dia tua lah. Tu je lah. Okay, korang macam mana? Aku pun masih AC Milan. Aku pun AC Milan. AC Milan. Okay. So kita Napoli macam mana? Napoli dengan De Bruyne ni masuk. De Bruyne. Kan? De Bruyne dekat Napoli, Lukaku. Ada lagi Lukaku injured. McTominay. Lukaku injured. Tapi McTominay masih ada. Billy Gilmore. Kau siapa dah? Kita orang dua AC Milan. Walaupun kena tibai kat final, aku tetap nak Inter. Tim yang kena kalah teruk. 5-0. Diorang kalahkan Barca kan waktu tu. 4-3. Kalahkan Barca. Tapi kena 5-0. Bapak sedih aku dengar. Macam aku pun expect diorang main dark art sekarang. Tiba-tiba teruk gila. 1-0, 2-0, kira 5.
Tapi to be Oh. fair, PSG memang gila-gila lah. PSG sampai Kalau gila. gila. Satu lagi ni, diorang hilang Inter lah, hilang manager diorang lah, Inzaghi. Inzaghi kan Ya, pergi manager Al-Hilal. lah. Al-Hilal. Ha. So macam tengoklah macam mana. Okay, Tengoklah. so 2 AC, 1 Inter. Tak ada siapa sebut Napoli. Juve pun aku dah tak ada harapan dengan Juve. Next, League One. PSG kan. Kan, PSG. PSG. Dia memang susah lah. Siapa lagi yang boleh? Yang masih... Lyon dah Monaco. delegate kan? Monaco. 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 Monaco boleh tahan ke? Ada Ansu Fati kat depan dengan Paul Pogba dekat midfield kan. Pogba yang main. Return of Pogba. Aku nak sebut juga sebenarnya Monaco ada 2 player. Aku nak sebut lepas ni dekat youngsters punya video sekejap. But diorang ada Algeria dengan Moroccan, Akliouche dengan Ben Seghir. Diorang 2 tu aku rasa star for the future lah. Tapi tak apa, aku still PSG. Korang pun PSG PSG. Okay, so macam Naufal kata, kita biar the last one La Liga. Ni penting ke sebab season lepas La Liga Real Madrid kena teruk Memang Barcelona kalahkan kat semua El Clasico, dekat Cup kalah, dekat La Liga kalah. Kita kosong lawan Barca season lepas. So macam mana? Adam lu lah. Kau sebagai neutral lah. Kau macam mana? Neutral. Adakah kau nak pergi lagi Atleti macam kau selalu buat? Oh, Griezmann dah tua lah. Aku tak boleh lah. Griezmann dah tua. Itulah. Dah tak buat dah ini. So, kau go siapa? Barca kot. Barca. Hansi Flick Hansi Flick ball. So kau rasa Rashford menang La Liga ni? Rashford. Kau rasa boleh? Boleh. Dia backup untuk Rafinha dan Lamine Yamal. Kembali macam ni lah. Macam 2023 lah. Tapi aku nak teka boleh main kau punya. Apa? Kau mesti Barca kan? Tak. Kau Barca? Kau siapa? Aku kena bite the bullet. Aku rasa Barca. Aku Real. Dia confidence kenapa tak kau tinggi. Tak cari kat Mbappe ke? Confidence tak tinggi, but aku sekarang ni selalu sebut pasal Ancelotti tau in terms of Real. Video yang tak keluar lagi waktu kita record ni, but adalah last video kalau korang tengok kat tu. Kita orang borak pasal kenapa Real tak perform sangat. Dan one of the biggest thing aku sebut adalah pasal Ancelotti, iaitu tactically dia kurang lah senang cerita. Yang buat taktik tu sebenarnya adik ke anak dia? Anak dia. Siapa? David Ancelotti. David Ancelotti, ya. So Ancelotti ni adalah more to man manager lah. Dia yang kawal budak-budak lah senang cerita. Vini, Rodrigo, Camavinga, etc. The Godfather lah, the Godfather. Sekarang ni bila masuk Xabi Alonso, dia memang more skill lah in terms of tactical. Memang dia yang tu, dan dia seorang ex-player pun macam Zidane dulu. Aku tak adalah nak kata dia akan power gila tu. But aku boleh nampak dia punya improvement in terms of, contoh sebelum ni kita akan main je Vini dengan Rodrigo dengan Mbappe and best player outside. Tapi sekarang ni dia nak masukkan, kalau contoh ni tak perform, tiba-tiba pemain muda macam Gonzalo Garcia boleh jadi starter. Macam trend tu tak perform, masukkan Carvajal je. Masukkan dia Carvajal. Yang main trend tu. Dia kata nak buat macam tu. Kalau trend tak perform, memang Carvajal akan start. Sebab Carvajal still a good right back kan, baru return daripada injury. Season yang kita menang UCL tu, Carvajal power gila. Memang dikeluarkan pun dalam game Asasuna baru ni. Next, Rodrigo, dia dah pindah ke... Rodrigo kata, sama ada Rodrigo Chow kan, tu satu. Kalau Rodrigo stay, dia nak main left wing. Alonso memang letak dia kat left wing sekarang ni. So sekarang, right wing kita orang, Brahim Diaz atau Mastantuono yang baru sign tu. Left wing kita Vini dengan Rodrigo. Dah tak buat dah macam Ancelotti kan nak Rodrigo main sebab nak semua nama-nama besar kan. Xabi Alonso sekarang, dia nak betul-betul macam tactically semua benda tepat. Mbappe kat depan, Vini kat kiri, kalau tak Vini, Rodrigo. So dia dah tak guna, sebab Rodrigo nama besar, letaklah dia dekat kanan ke apa, tak ada dah. Midfield ada Güler yang muda, Ancelotti tak guna sangat season lepas, off the bench je. Sekarang ada Güler dah masuk dalam midfield. Tchouaméni, Camavinga, dia akan rotate. Dia pun main 3 at the back, but at the same time, yang ketiga tu adalah Tchouaméni, centre back yang akan main CDM, turun centre back, turun naik CDM. Dia akan jadi macam hybrid lah, daripada 3 at the back jadi pada 4 at the back biasa. So dia punya tactical tu, aku tak adalah nak kata lagi hebat dari Hansi Flick ke apa, but changes akan happen yang kalau
dia click at the right moment. Player semua dah hebat dah. Trent, Mbappe, Vini, Rodrigo, Arda Güler, bla bla bla. Dan tactically pun semua tepat, dan heritage, iaitu yang biasa Ancelotti punya benda ni, heritage satu, dan player punya individual brilliance yang buatkan Ancelotti menang UCL ni kebanyakannya. Ancelotti memang macam tu. Sekarang campur dengan Xabi Alonso punya cara dia coaching semua, aku boleh nampak kita menang league. Maybe bukan UCL, but itu lepas ni lah. So kau rasa And kenapa, and dari segi transfer pun aku rasa Real sangat sensible lah sebenarnya. Franco Mastantuono, Franco Mastantuono Mastantuono, left back apa nama dia? Alvaro Carreras daripada Carreras, ya. Dari Benfica. And then aku punya favorite player dalam Real Madrid squad sekarang, over Valverde yang selama ni memang aku suka. Dan Huijsen. And aku tak sebut trend. Awal, kan lepas ni kita nak sebut pasal player kan. Player apa? Youngster. Youngster. Tapi kita punya kontes lebih kepada breakthrough kan. Aku tak rasa ni dah breakthrough sebab dia dah broken through dah pun. Tapi the key player muda yang aku rasa akan jadi highlight, Dan Huijsen. Dan Huijsen akan jadi nama ni lah. Sebab a very calm, composed centre back. Sangat sharp dengan bola, sangat ni. And aku rasa the best thing pasal Dan Huijsen, aku rasa pasal passes dia. Passing dia. Aku ingat ni, point aku sebut adalah season lepas. Dia muda kan? Okay lah. Season lepas, yang video aku sebut itu, one of the things adalah Cruz punya influence kita tak dapat replace lagi. So kita sama nak sign Angelo Stiller lah, nak sign siapa lah kan, midfield lah, Barella lah. Aku sebenarnya nak Odegaard lah dari dulu kat Real. Sebab aku nampak Odegaard ni aku rasa aku dah borak dengan kau Naufal pasal Odegaard masuk Real ni dari 2021 kot. Sebelum dia pergi Arsenal lagi mungkin. Aku nampak Odegaard tu dekat tu ganti Cruz ataupun Modric lah, one of tu. Sebab Odegaard tu dia punya passes dia keep it simple semua tu. Tak ambil je. Arsenal tak edit pun Odegaard tu. Sebab sekarang dia tengah tak perform sangat. Possible lah kan? Masalah dia sekarang dia tengah tak perform. So mungkin Real tak tengok lah. But sekarang ni that Cruz punya influence pergi ke Dean Huijsen daripada centre back. Sebab sebelum ni tapi itulah aku rasa. Ya. Tapi itulah aku rasa itu yang menyebabkan aku tak rasa Real boleh menang. Sebab kelompongan Cruz tu masih tak diisi sampai sekarang. And aku rasa walaupun aku suka untuk tengok benda tu shifted to Dan Huijsen, aku tak rasa benda tu dia boleh buat sebab centre back. That is not his role to do such stuff. And kita tak patut pun expect dia untuk buat benda-benda tu. Itu satu benda bonus lah yang kalau dapat buat, then it's a bonus. Tapi kita tak boleh nak letakkan the trust tu untuk dia. Sebab tu aku rasa ketiadaan Cruz tu, and the fact that tak ada pula tu center mid yang betul-betul dapat kan. Steeler je lah yang paling besar, tapi diorang Perez tak nak sign kecuali keluar. Kalau Rodrigo keluar, baru diorang nak cari seseorang. Iaitu setakat ni tak nampak macam Rodrigo akan kacau kecuali Liverpool lah. Masalah Rodrigo ni adalah sebab dia mahal, gaji pun tinggi. Tapi sebenarnya lah, kalau we'll be honest, dia bukannya level untuk aku lah Mbappe atau Vini. Maksudnya dia punya trait, one of the traits yang orang sebut selalunya adalah Mbappe dengan Vini ni malas, dia hardworking. But in terms of quality on the ball ataupun finishing ke apa, memang aku faham kenapa Vini dengan Mbappe tu nama dia lagi tinggi. Diorang memang efektif, diorang sentiasa bawa bola lepas semua orang tu. Tapi yalah, hardworking tu tak ada. Rodrigo terbalik, dia memang hardworking daripada right wing atau left wing, dia akan turun, kejar bola apa semua. Tapi sebenarnya kita boleh nampak in the middle of the season lepas banyak je dia perform, dia macam ghost, yang aku selalu sebut ghosting tu apa semua. So tu masalah kenapa dia tak caw tu. Sebab dia mahal, but orang tak nak bayar untuk kemahalan tu, faham tak? Sebab dia punya tak worth it lah. Maksudnya kalau MC bayar 100 ataupun Liverpool bayar 100, Arsenal bayar 100, lebih baik dia pergi ke seseorang yang murah sikit but boleh dapat, tak adalah sehebat Rodrigo but lebih kurang output, macam tu, faham tak? Nak output tu. Aku rasa sangat susah jadi orang yang dalam posisi Rodrigo. Aku rasa antara benda yang aku tak suka juga dengar dekat social media sekarang adalah ramai orang create this sort of narrative yang kata,
kalau kau adalah a real baller, kau akan percaya yang Rodrigo tu better than Vinicius. Aku disagree with that sebab aku rasa memang dari segi effectiveness dan juga kesesuaian untuk jadi a Real Madrid player. Orang yang boleh go against all odds. Memang aku rasa Vinicius is the guy lah. Aku tak rasa that tu adalah satu bila kau nak kata Vinicius lebih pandai daripada Rodrigo ataupun lebih hebat daripada Rodrigo, itu tunjukkan kau punya football IQ kau rendah. Aku rasa tak, sebab aku rasa naratif yang tu pasal dia tak menang Ballon d'Or tu. Yang kan daripada season tu. pasal tu je aku rasa naratif tu. Itu just orang tak suka. Itu adalah orang tak suka dengan Vinicius. Tapi tak boleh kata dia tak hebat. Aku rasa aku pun tak setuju dengan apa yang Vinicius buat setengah benda kan. Tapi kita tak perlu setuju dengan dia punya karakter untuk mengatakan dia hebat. Aku rasa tu yang orang tak faham lah. So, aku rasa kalau dia menang Ballon d'Or tu, orang akan pandang lain lah sebab Ballon d'Or tu macam besar. Itulah. So kalau orang akan sebut ni adalah Ballon d'Or winner macam tu lah juga. Okay, tapi kita jadi spoke pasal Real Madrid punya video kan, padahal ni prediction. Kenapa kau rasa Barca kau rasa akan power lagi lah daripada season lepas? Aku tak rasa Barca lebih power, tapi aku rasa next season ni is not yet the season for Real Madrid. Aku rasa dia akan jadi a transitional. Sebab dia satu transisi lah. Dia bukannya satu benda yang immediate impact. Aku mengharapkan as a fan aku mengharapkan ada immediate impact. Xavi tunjuk his magic and Real menang. That would be the best ideal possibility lah. Tapi aku tak rasa in a realistic expectation. Aku rasa mungkin tak dapat. Sebab sebab aku rasa the Cruz punya element tu masih tak dipenuhi, tak cukup. Dan kedua aku rasa is a new season for Xavi lah. Okay, so finally UCL. Aku setiap season aku predict Real. Tak pernah aku tak predict Real. Iaitu unrealistic lah sebab mana pernah terjadi win back to back tapi Real lah yang buat tu. Tapi biasanya kalau kita sebut Real setiap season, of course tak setiap season. One season tu MC, season lepas PSG. So season ni, adakah aku akan Real lagi ataupun aku akan pergi tim lain? Ya, aku pun tengah fikir sebenarnya. Start dengan Adam kau dulu. Naufal dulu. Kalau Naufal kau dah tahu. Aku pilih Real. Kau Real. So kau rasa menang La Liga, but kau rasa perform kat UCL? Champions League. Aku rasa there is no doubt Real is UCL team. Okay. Real is made for UCL. And sebab itulah 15 jam. Tapi point aku adalah sebab tu aku rasa unlike di La Liga dengan Champions League, dia tak ada element of consistency dalam UCL yang Real kena buat. Yang Real kena perform untuk jadi a champion. Kalau table ni aku rasa sebab dia race. Dia macam memang kau perlu sentiasa konsisten. Hebat setiap masa. Hilap sikit akan menyebabkan kau kalah table. Tapi tak, untuk UCL dia lebih kepada benda-benda lain kan. Salah satunya adalah kepakaran untuk menang tournament. So aku rasa Real ada and tak mustahil untuk Real menang. Okay. Tapi tak percaya ke? Tak percaya ke tu? Dapat nombor 1 pun nak lawan champion pula tu. Sebab UCL dah table lah sekarang. Kau tahu kan UCL sekarang dia guna table juga. Dia guna table. Dia table macam league tu. Group stage dia guna table. Dah siap group stage tu masuk ke tu. Ya, aku rasa dari segi group stage masih boleh lepas. Aku rasa malu lah kalau Real tak lepas. Aku tapi rasa season lepas hampir. Season lepas hampir keluar. Betul. Tapi pada aku dia tak seteruk itulah. And aku rasa Real ni, one thing pasal Real memang Champions League dia macam a different breed altogether. Sebab tu aku rasa Real masih boleh menang. Season lepas tak different breed. Arsenal pun. Aduh, Declan Rice. Aduh. Dam, kau. Siapa? Slot dah menang Premier League, nak cuba nak Champions League pula. Okay. So tapi kali ni atas table bukan nombor 1 lah. Nombor 2 pun cukup lah. Dekat group stage nombor 2 tapi in the end sampai ke final lah menang. Ni bahaya nombor 1 kan tiba lawan team power. So ikut kau punya prediction, Liverpool akan menang double lah, betul tak? Dia akan menang
Ke menang treble? InsyaAllah. UCL dengan tu. Ke menang semua? Tak tahu lagi lah FA Cup. Aku tak nak menang semua. Kan menang FA Cup, menang Carabao Cup, yang lain pun tak Yang menang. lain tak menang. Betul Dia yang tu. jadi macam season club kan. Yang waktu time club. Tak nak yang tu. Season Make Cup menang dan yang susah. season ni juga. Season siapa? PSG lah. PSG tak? PSG menang semua. City. City. Inter lah yang baru ni. Inter. Betul lah. Inter. Inter Daripada kalah possible- semua in the end. Dia kalah cup juga aku rasa. Inter daripada possible treble Treble tak semua. menang semua. Semua kalah. Terdapat semua. Bologna menang. Ya. Napoli Okay, menang. so aku adakah aku nak sebut Real ke? Sekejap, kalau tim lain siapa ah? Season lepas, okay. Kebelakangan ni, one of the trend, orang yang tak pernah menang trofi, menang trofi. MC first ever UCL 2023. Season lepas PSG. Crystal Palace menang. Spurs Bologna. setelah lama tu. Bologna menang. So dia macam ada trend of siapa yang tak pernah menang, tiba-tiba menang. Tapi siapa yang possible lah? PSG Inter. dah. Inter Milan AC Milan tak Sebab cukup kuat dah. Dia sebab macam sebab kita setuju dia boleh menang Serie A kan. menang Serie A, tapi UCL ni aku rasa jauh sangat. Berat Dia lah. dalam UCL dalam UCL lah. Tengok dia orang bukan pun kan. Tak tahu, aku tak tahu. Aku pun tak tahu dah sebenarnya. Tak apa lah. Aku tak nak dia kalau Barca menang, tapi aku boleh nampak dia orang menang UCL. Aku rasa tak. Lamine Yamal, pemain muda bawa. Arsenal tak boleh tu. Arsenal tak nak Arsenal. Aku rasa kena Arsenal pada EPL dulu baru boleh UCL. Okay lah, aku go with the Real lah. Setiap tahun aku buat benda sama. Real, Mbappe tolonglah season ni. Vini, kalau Rodrigo main jadi backup Vini. Ada Gulai, aku nak dia perform gila season ni. Ada Gulai harap-harap. So aku go with sama lah Real ke lah. So prediction Bellingham aku pun nanti akan come from injury kan. dia tengah recover kan sekarang. Recovery. So aku predict Real, Naufal predict Real untuk UCL, Adam predict Liverpool. Aku rasa ni normal lah, semua orang akan predict tu. Pilih Club yang dia tu. Ballon d'Or. Nak sebut Ballon d'Or? Boleh lah. Ballon d'Or yang season depan, bukan season ni. Yang season ni kan sama ada Dembele. Season depan yang kita predict lah basically. Sebabkan aku predict UCL Real, La Liga Real, so aku punya prediction of Ballon d'Or mestilah player of Real kan. Tu logic, make sense dia. Logik dia kena macam tu lah. Aku pun tak faham. Adakah aku nak pilih Mbappe ke aku nak pilih orang lain selain Mbappe? Jawab. Mbappe pun 10 lah sekarang. Dia memang kena Mbappe lah sebab dia akan jadi top scorer, dia akan jadi bla 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 kan. Kylian Mbappe untuk aku Ballon d'Or season next. Yang lepas yang kita predict ni. Korang siapa? Aku rasa too early tu je. Susah nak kata. Tapi aku rasa based on prediction kau. pilih Mbappe ke. Based on prediction kau, UCL Real menang, La Liga Barca, EPL tadi kau kata Liverpool. Kau boleh pilih sesiapa lah from. Aku akan ambil Salah lah kot. Salah. Okay. Dam, kau kena dari Liverpool lah. Kau kata UCL Liverpool menang, EPL semua menang. Siapa? Verts. Ke kalau Isak masuk Aku Isak? What? No. Aku rasa tetap focal point dia tetap Mo-Salah. Tapi words tu pun tengok juga sebenarnya. Play style nanti macam mana. Tapi aku Mo-Salah. Okay. So Ballon d'Or kita orang Mbappe, Mo-Salah. Alright. So tu prediction European kita orang.